Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda masih bersama saya Lando Zawi dalam program Cuci-Cuci Gigi Lando Zawi di Perth, Australia. Ya, yeah. Okey. Anyway, hari ini saya bersama dengan brother saya, brother Hanif, dan juga brother Helmi. Brother di Australia. Ini rumah diorang. Hari ini diorang belanja, kita orang makan-makan. So anyway, saja sebab lately ada isu tentang kebanjiran yang dikatakan pelancong-pelancong daripada Malaysia yang datang ke Australia, tetapi sebenarnya bukan melancong, mereka nak cari pekerjaan, kan. Jadi sebenarnya tak salah bagi mana-mana pihak untuk mencari rezeki di luar daripada Malaysia. Cuma cara itu kadang-kadang kala agak membimbangkan, terutamanya di Australia ni, di mana kebanjiran mereka yang dikatakan fruit collector ya, kutip buah, kadang-kadang memberi satu image yang agak negatif, terutama kepada rakyat Malaysia keseluruhannya sebenarnya pada amnya. Jadi apa yang kita nak buat sekarang adalah memberi sedikit pengalaman daripada rakyat Malaysia yang sudah bekerja dan belajar dan hidup di Australia dengan cara kemasukan yang betul. Mungkin cara ini sebenarnya yang dinanti-nantikan oleh anda semua. Okey, jadi kita mulakanlah berkenal-kenalan dengan brother kita ni. Ni brother Hanif, boleh terangkan sedikit nama penuh dan juga bekerja di mana? Saya Hanif. Saya dah lebih kurang 7-8 tahun kat sini. Ya. Bekerja ni? Saya bekerja di salah satu daripada telecommunication company dekat sini lah. Maxis kah? Bukan Maxis. Bukan okey. Dan juga brother Helmi. Helmi umur berapa tahun Helmi? Umur saya 18 tahun. Helmi nama penuh apa? Helmi Abdul Hanif. Helmi Abdul Hanif dan sekolah di? Sekolah di John Forrest Secondary College, tapi sekarang dah graduate. Jadi at the end of this week I'm going to uni lah. Masuk semester 2. Uni mana? University of Western Australia. UWA. Ya. Okey, jadi kita teruskanlah ke topik-topik panas Lando Zawi ni. Nak tanya dengan brother Hanif dulu tentang topik kita, tentang kebanjiran, orang kata orang Malaysia yang menggunakan visa holiday visa dan bekerja. Apa pendapat Abang Hanif tentang isu ni atau masalah ni? Mungkin bukan holiday visa kot, dia tourist visa kan. Sebenarnya memang ada holiday visa untuk yang 18 hingga 30 tahun. Kalau yang sempat untuk ambil holiday visa, memang dia orang datang dan boleh bekerja kat sini. Tapi kalau macam tourist visa tu, kita boleh datang dan melawat je lah untuk 3 bulan kan. Jadi tu menarik tu, sebab ramai tidak tahu tentang kewujudan holiday visa ni. Sebenarnya boleh bekerja setahun 2 tahun, boleh extend lagi kan? I think setahun boleh kerja, dan kalau dah kerja 6 bulan dan boleh extend lagi setahun kot. Tapi dia punya tempat tu terhad lah. Tempat terhad tu macam mana? I think kalau tak salah tu dalam mungkin less than 1,000 per year kot. Mungkin beratus, tak pasti dia punya jumlah dia tu kan. Jumlah apa tu? Minta maaf? Jumlah yang diberi peluang untuk dapatkan holiday visa. Ada kuota ya. Kena mohon kat mana tu? Itu rasanya dekat Australian Consulate dekat Malaysia kot rasanya. I think dah baru buka kot in July I think. Nampak tu. Jadi sebenarnya selain daripada dua yang masuk pakai yang kata turis visa ni, ada cara yang lebih baik, itu menggunakan holiday visa. Banyak mereka menggunakan tata cara betul, mendapatkan pekerjaan dahulu sebelum datang ke sini. Bukan dah datang sini baru mengabang-abang nak cari. Dia dah dapatkan confirmation daripada employers barulah datang. Itu ada antara cara yang betul. Kemudian Abang Hanif nak tanya lagi tentang bekerja kat sini. Boleh sedikit beritahu macam mana Abang Hanif boleh bekerja kat sini? Alhamdulillah dah dapat kerja kat sini, dan mungkin dia orang pun dah suka, dan dia orang bagi peluang untuk terus bekerja dekat sini lah. Maksudnya daripada tapi dulu kerja kat Malaysia kan? Dulu kerja kat Malaysia, kemudian apply kat sini lah. Bukan, ikut family kat sini dan dapat kerja lah kat sini. Ikut family kemudian dapat kerja dekat sini. Maksudnya mula-mula tu sebagai pakai visa apa tu? Mula tak? Mula macam spouse visa lah. Spouse visa. Itu satu lagi sebenarnya ramai orang tidak tahu. Ramai orang tak tahu sebenarnya, kita kena upas sikit-sikit. Spouse visa ni sebenarnya menggunakan saudara dia yang dah ada kat sini. Maksudnya mereka ada penempatan yang memang dah ada kat sini. Kemudian mereka sebenarnya dengan visa itu mereka boleh bekerja, dibenarkan bekerja pada orang kata working hours yang agak terhad pada mula. Kalau tak salah seminggu dalam 20 hours. Itu bergantung pada
apa kelas yang kita dapat lah kan. Selalunya kalau spouse visa tu dia tak ada had lah untuk bekerja. It depends on what type of the visa untuk yang primary holder tu kan. Dan macam dependent. So daripada situ dia pergi bridging, ada bridging sikit kejap. Ada bridging tak? Bridging tu sebenarnya, macam orang cakap, bridging tu sebenarnya bila kita pindah daripada satu visa ke satu visa, bila visa yang pertama tu habis dan visa kedua tu belum bermula, itu tempoh tu dipanggil bridging lah. Itu yang kadang orang salah faham kan. Ingat bridging tu as salah satu daripada benda yang kita boleh dapatkan. Itu kalau macam kita misalnya daripada visa kerja kita nak masuk ke visa permanent resident tu, sementara kita diproses tu, kalau yang visa yang sebelum tu dah tamat, kita masuk dalam bridging lah. Jadi itu salah satu antara informasi je. Ada satu lagi yang saya dapat tahu tentang bagaimana orang kata nak mulakan dekat sini, iaitu dengan menjadi student. Itu salah satu cara yang orang kata boleh ya dibenarkan. Ambil kelas bahasa Inggeris dalam masa 2 bulan 3 bulan dan dibenarkan bekerja kan. Jadi kita gunakan info-info ini untuk supaya brother-brother kat luar sana mana yang rasa nak tahu nak duduk kat Australia ke, nak bekerja kat Australia ke, menggunakan saluran yang lebih baik. Okey, brother Helmi pula, nak tertidur lah aku tengok kau ni. Makan dah belum ni? Aduh, handsome, rambut sikat tepi kau tu. Jadi brother Helmi umur 18 tahun, sekarang sudah berada di menuntut kos apa? Computer science. So lebih kurang sama dengan ayah ya, IT kan. Tapi di UWA, nak tanya sedikit lah Helmi, macam mana rasanya perbezaan, sebab dulu pernah belajar di Malaysia dan sekarang di Australia, macam mana rasa apabila pindah tu, macam dengan peer pressure ataupun yang first time as a orang luar, minority pula tu kan, boleh tak salah kata minority sebab kita tak ramai sini. Macam mana perasaan tu? Jadi memang ada shock sikit lah bila Hilmi pindah daripada Malaysia ke sini. Sebab saya punya akademik memang kuat. Jadi benda tu buat saya memang popular lah kat sekolah kat Malaysia. Sebab benda tu memang top priority. Sekolah jadi, mana tu? Sebutlah sekolah Kebangsaan Taman High Tech. Oh, nama pun high tech kau. Dekat Kulim. Kat Kulim, ya. Nak beritahu kau ni, kat sana jalan paling haprak sekali kat Malaysia. Brotherhood paling kuat dekat sana, Kulim. Haprak. Nasib baik kau pindah sini kan. Lawa jalan kau dapat. Jadi okey, macam mana perasaan bila memula tu? Ada kacau-kacau ke? Jadi kalau kat sini lebih ada culture macam jangan tunjuk sangat lah. Jadi bila saya punya akademik memang kuat, jadi dalam kelas saya memang isolated lah. Tapi yang peliknya, masa as time goes by, jadi masuk dalam sekolah menengah, in high school, orang grow up, jadi more mature, so I became more popular again lah. Jadi student counsellor and stuff like that. Jadi Amy memang tak rasa macam isolated or excluded, sebab memang technically minority. Tapi kalau tengok dalam kelas-kelas Hilmi, kalau orang Australian yang orang putih kan, they are the minority compared to all the other like different coloured people lah. So in that way everybody is kind of equal. Kau dengar je dia cakap, Mak Saleh dia lain macam lah. Macam pun daripada aku cakap dia punya style Okay, tentang dari you daripada sekolah yang bagus di Malaysia, lepas tu masuk dekat sini ada rasa sedikit pressure. Adakah itu sebenarnya apa yang dipanggil sindrom orang Australia tak suka, they hate tall poppies? Because saya pernah dengar Aussies they don't like tall poppies, yang maksudnya berketerampilan sangat kan, yang macam budak ni macam up lebih kan, Melayu kata up lebih, gua pacantas sama lu kan. Jadi benda macam tu ke? Jadi benda ni pun dalam Amy punya social science class dalam high school kita discuss, tapi rasanya benda tu changing. Kalau kat sini, even in my public school, public high school, where it's not really that that good,
it still had specialist programs. So like people that were really good at sport could play cricket or could play footy or could play netball, right, at a high level, like state level, and that's encouraged. But there are also programs for people that are talented in music, right? Jadi memang banyak punya kawan selalu bila Imi lunchtime Imi hang out in the music room lah, even though I didn't take any music classes. Lepas tu kalau ada academic class, kalau kat sini Imi rasa the school environment is a bit less pressured because it caters to two different types of people lah. Orang yang nak pergi masuk uni, lepas tu orang nak graduate high school dapat kerja, ataupun masuk TAFE untuk dapat diploma. Jadi in that way everybody can have their slice of the pie, so to speak. Okey, nak tanya sedikit lagi. Sebab dekat Malaysia, terutama di Pantai Timur, budak-budak sekolah sekarang ni dia banyak ada masalah. Orang kata, oh, drugs lah sebenarnya dekat Malaysia. Ada juga selain daripada kantoi merokok tu biasa lah. Itu kan. Aku pun bukan baik sangat kan. tapi masalah dadah masalah dadah ni. Aku sekarang dah besar, tak apa. Aku main dengan tar. Jadi dalam rokok tu ada tar. Cuma dalam rumah je tak kisah rokok sebab hormat. Nampak game aku nampak. Jadi tentang masalah sini, ada tak ais atau drugs, syabu, ada benda yang ganja ke benda sekolah universiti ke? Jadi kalau benda ni memang senang nak dapat lah. Lagi senang Just to be honest, you pun ada juga? Tak. Tapi bapak sebelah dalam kamera lah. No. But honestly, kalau saya nak dapat dadah ke apa ke, I know friends that know other friends that sell. Jadi it's quite easy to go down that path lah. But at the same time, it's a bit interesting lah. Sebab kalau kat sini, in my public school, all the academically gifted students were all put into like their own classes. Sebab kat sini dia ada ETA classes dengan general classes. Jadi orang yang ambil ETA classes ni memang much more difficult than the general high school classes. But that lets you go into uni lah. So only the smart students in my public school were in that class. But in the private schools as well, where more of the people are smart, I guess, and they have more money because their parents are richer, even the ones that are smart, they party hard. They party hard too. Yeah, so they go to parties, they drink alcohol, and they do drugs. So not everybody, obviously. But macam mana you? Ni nak tanya dua-dua. Sebab Melayu, Islam dan macam apa cabaran dia dekat Australia ni? Mungkin cabaran dia tu kita mungkin berada di tempat yang kita bahasa dia punya tata cara dan adab tu lain daripada kita kan. So kita ajar anak tu supaya faham ataupun ingat dari mana kita datang dan apa semua kan, dan benda tu semua adalah macam sementara kan. Kita kena tengok apa kita punya long term punya goal kan. So apa yang kita nak dalam hidup ni lah. Itu macam mana dengan yang kata sekarang ni kata puak Islam ekstremis dekat luar sana kan, ada tak memberi kesan kepada kehidupan you all berdua dekat sini sebagai orang Islam di Australia, Melayu? Rasanya tak sangat lah, sebab kita tak nampak macam orang daripada Middle East kan. Jadi betul. Saya memang rasa stigma yang macam jihadi or whatever don't apply to orang Melayu lah. Tapi saya pun percaya sebab dia pun misal Rosyamno, rambut pun sikat tepi kan. Dia tak ada macam jihadi sangat kan. Okay, jadi kita okey lah. Okay, berbalik kepada abang Hanif tentang berkejaya di Australia dan tinggal di Australia. Sebenarnya apakah yang menyebabkan abang memilih Australia? Adakah sebab semata-mata sebab spouse datang sini dulu and then you teruskan ke, ataupun memang ada sebab mengapa Australia? Rasanya mungkin dah ditakdirkan nak hidup sini kan. Tak adalah plan mula-mula tu, tapi dah bila company pun sambung dengan bagi visa kerja, dengan sambung untuk support
ke arah lebih permanent kan. So dan kerja pun bagus, boleh lah kan. Jadi apa, kita orang bagi kerja, kita kerja lah kan. Orang bagi harapan kat kita, macam bagi apa, satu peluang untuk kita kan. Jadi kita ambil lah. Jadi apa-apa pun tak kisah kita kat mana pun, jadi kita kena ambil dan lakukan yang terbaik di mana saja kita berada kan. InsyaAllah kat mana-mana pun kita akan berjaya lah, InsyaAllah lah kan. Dan bro pula macam mana agak-agaknya bila dah kat sini, adakah nanti kalau ada jodoh, ada cinggir, kena cinggir tak tahu cinggir apa? You know what's cinggir? You don't know what's cinggir? Memang tak langsung. You tak tahu pasal cinggir. Dekat Malaysia ada 3 benda yang boleh menjaramkan negara. Okay? Rasuah, dadah dan cinggir. Cinggir adalah AWEX. Jadi macam mana? Adakah akan berusaha mendapatkan cinggir di sini, ataupun macam mana? Balik ke Malaysia, balik ke macam mana? Ke ada cinggir kat Malaysia sekarang ni yang bapak kau tak tahu? Memang kan macam tu lah. Tapi saya memang orang yang jenis serius sikit tentang hal ni lah. Jadi aku sebelah kau pun bulu meremang ni. Macam kan. Gitu saya. Jadi memang nak finish studies, dapat kerja yang bagus, lepas tu kahwin lah. Jadi kahwin terus. Kan tak berkenal-kenalan kan? Dia terus kahwin Bapak macam mana? Tapi dah ready ke dia ni? InsyaAllah belajar kerja kan. Kurangkan cinggir sekarang, sebab itu adalah antara 3 faktor Malaysia akan jahanam. 3 faktor dia. Jadi sedikit lah kita nak tanya, apakah harapan brother Hanif dan Helmi tentang masyarakat Malaysia? Sebab you nampak kami daripada luar. Sebenarnya banyak news-news yang you dengar daripada luar, bukan daripada dalam. Jadi apa pendapat korang tentang Malaysia, dan apakah harapan tentang Malaysia? Harapan supaya Malaysia tetap maju, kami pun still memang Malaysia. Masyarakat Malaysia. Malaysia. Masih Malaysia. Masih Malaysia. Jadi apakah harapan kepada? Jadi semoga kita semua kekal berdaya usaha, kuat berusaha, dan semoga Malaysia terus berjaya lah. Betul. Sempena nak dekat Merdeka ni Merdeka. So jadi apa-apa yang perjuangan yang orang-orang yang terdahulu, yang mak bapak kita, yang tok nenek moyang semua kita telah lakukan tu, supaya semua tu tak menjadi sia-sia kan. Macam dulu, macam nak keluar kampung pun jenuh, nak kena naik kereta lembu. Betul, ke apa ke kan. So itulah jangan sia-siakan lah. Jangan sia-siakan dia punya perjuangan tu kan. Jadi tak kira lah di mana kita berada pun, InsyaAllah kalau kita teruskan dengan kerja kuat dan teruskan dengan tahu fokus apa yang penting dalam kehidupan kita ni, dan InsyaAllah kita akan berjaya lah. Nak tanya sikit, Abang Hanif ni orang UMNO ke apa? Tak payah jawab, saya saja je. Okey bro, dengan rambut sikat tepi kan, misal Rosyamno. Adakah bro sebenarnya peminat Kunan? Kunan, you know Kunan? Boleh explain to me. Okay, Kunan ni dia sebenarnya tak apa, next question. Apakah sebenarnya harapan bro melihat Malaysia daripada luar kan, dengar cerita daripada luar, melihat Malaysia, macam mana pendapat bro, harapan bro? Jadi saya sebenarnya sebab pastinya umur apa Himi tinggal Malaysia, mai sini. Masa kau datang sini kau dia tak tahu. Jadi benda-benda pasal politik dengan kehidupan rakyat Melayu saya memang tak nampak. Sebab kurang nampak. Ya, sebab you membesar di sini membesar di sini. Kat sini sebut tanya sikit, politik sini adakah sehebat macam Malaysia atau macam mana abang Hanif? Rasa kat mana-mana pun dia ada parti-parti. Parti pun kira kuat juga, betul agak. Tapi at the same time, waktu kerja ke waktu apa, dia yang untuk yang rakyat marhir ni kurang sikit politicking lah. Macam kalau dekat Malaysia tu, kalau masuk WhatsApp kan semua nak ini bantai grup ni, ini bantai grup ni, dan mungkin kita kurang daripada
fokus untuk membina kan. Memang senang nak komplain, memang senang kan. Betul. Cuba buat. Cuba buat tengok betul lah. Tanya sekali lagi, orang UMNO ke ni? Saya gurau-gurau aja kan. Okey, jadi ada apa nak cakap lain? Tak ada lah. Terima kasih kerana sudi datang ke rumah kami ni. So insyaAllah nanti jemput lagi datang. Terima kasih ya Brother Hanif dan Brother Helmi. Jadi sekali lagi saya Lando Zawi mengatakan bahawa sebenarnya ada banyak lagi cara-cara lain untuk datang dan bekerja di Australia dengan cara yang paling betul. Sebab dikenal pasti bahawa rakyat Indonesia sekarang sudah, kalau nak masuk Australia diletakkan kena bond berapa $1,000 is it? $5,000 kalau tak lepas dekat pusat immigration tu dia hantar balik. Jadi kita tak nak perkara-perkara macam tu berlaku pada rakyat Malaysia. Jadi itu adalah antara sebab kenapa wawancara ini diadakan, supaya kita lebih jelas. Sebenarnya ada holiday visa, kita ada spouse visa ataupun study visa yang membolehkan bekerja. Lepas tu you apply untuk visa-visa yang lebih lanjut. Sementara tu boleh pakai bridging. Macam student, kalau yang siapa yang graduate in engineering dekat Malaysia pun setahu saya, tak tahulah kalau dah baru ni dah tukar kan, banyak ada yang tukar, tapi sebelum ni memang layak untuk dapat graduate visa dekat untuk kalau cari kerja kat Malaysia tak dapat kan, mungkin boleh cuba-cuba cari kat sini kan. Tapi just itu yang setahu saya untuk yang engineering graduate lah. Walaupun universiti dia dekat Malaysia pun dia layak minta tu. Jadi kalau nak ni tu kena tanya orang yang lebih arif lah, ataupun search on internet kan. Sekarang semua senang je, Google je kan. So itulah. Ya, sebenarnya betul macam Abang Hanif cakap tadi. Sebenarnya pada saya lah sebab saya selalu ulang alik Australia. Kalau belum nampak pun saya setiap tahun datang ke Australia. Sebenarnya pada saya, kalau you tak boleh hidup kat Malaysia, you tak boleh hidup dekat Australia juga. Sebab ia bergantung pada mentaliti dan ketahanan diri you. Sebab you datang sini, you lagi tak ramai kawan, you lagi tak ada pengetahuan, bahasa pun you kena belajar, budaya mereka lagi, mentaliti mereka lagi, cara pemanduan pun dah berbeza Malaysia. So sebenarnya you kena jadi bertambah lebih kuat lagi kalau you berada di Australia. Jadi fikirkan, kata jaga image Malaysia, terutama kita nak sambut Merdeka tak lama lagi ni. Jaga image Malaysia. Dan saya Lando Zawi dalam program apa? Cuci gigi. Cuci gigi. Cut.